Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Mahdi bin Harizam dan pada hari ini saya akan menerangkan serba sedikit mengenai model AD berdasarkan laman Google Site yang telah saya sendiri sediakan, di mana kita mulakan dengan pengenalan dahulu, di mana laman Google Sites yang bertajuk Ayat Perintah ini dibangunkan bagi murid memahami dan menguasai topik ayat perintah dengan cara yang interaktif. Pembinaan laman ini menggunakan model reka bentuk pengajaran AD yang merangkumi 5 fasa, iaitu analisis, reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan dan penilaian. Jadi, melalui model ini, setiap bahan dan aktiviti pembelajaran disusun dengan terancang supaya proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik dan sistematik. Jadi, berdasarkan model AD, kita boleh menerusi kepada bahagian yang pertama, iaitu A, di mana A ini mewakili analisis. Pada peringkat ini, guru akan mengenal pasti keperluan pembelajaran dan hasil pembelajaran yang ingin dicapai. Bermakna, dalam laman Google Sites, bahagian DSKP yang terlibat sendiri telah menunjukkan hasil daripada analisis kandungan, iaitu standard kandungan SK dan standard pembelajaran SP yang ingin dicapai oleh murid, di mana guru menganalisis sendiri keperluan murid serta tahap kemahiran bahasa untuk menentukan fokus topik ayat perintah. Seterusnya, kita boleh pergi kepada bahagian D, di mana D mewakili design ataupun reka bentuk itu sendiri. Pada peringkat ini, ianya melibatkan perancangan struktur laman sesama itu tersebut, pemilihan bahan dan susun atau aktiviti. Jadi, berdasarkan paparan ini, menu seperti halaman utama, kita boleh lihat terdapat juga butang-butang yang disediakan seperti biodata diri, bahan pembelajaran dan sebagainya. Ini semua telah menggambarkan reka bentuk navigasi laman yang lebih sistematik dan mesra pengguna. Jadi, guru-guru juga mereka membentuk aktiviti dan sumber upaya yang menarik perhatian dan selaras dengan hasil pembelajaran berdasarkan DSKP. Kemudian, kita akan beralih kepada D yang berikutnya, di mana D ini mewakili development ataupun pembangunan. Jadi, ini adalah proses menghasilkan bahan pengajaran yang berdasarkan dengan reka bentuk yang telah dirancangkan. Ini bermaksud bahagian di mana bahan pembelajaran dan video pembelajaran adalah hasil pembangunan bahan digital seperti nota interaktif, video penerangan dan slide. Bahan-bahan ini dibangunkan menggunakan pelbagai media bagi menyokong kefahaman murid tentang ayat perintah itu sendiri. Jadinya, berdasarkan paparan yang telah disediakan, bahan pembelajaran juga telah terdiri daripada beberapa Google Sites yang disediakan oleh saya sendiri. Seterusnya, bahagian I, di mana mewakili implementation ataupun pelaksanaan, di mana guru melaksanakan pengajaran menggunakan laman Google Sites sebagai medium pembelajaran digital, di mana pada bahagian ini bahagian latihan interaktif dan rakan pembelajaran mencerminkan pelaksanaan sebenar daripada aktiviti pembelajaran, di mana murid dapat berinteraksi, menjalankan tugas dan serta bekerjasama secara maya. Jadi, akhir sekali kita akan pergi kepada peringkat akhir sekali, iaitu bahagian E, di mana ianya mewakili evaluation ataupun bahasanya ialah penilaian, di mana peringkat ini menilai keberkesanan bahan dan proses pembelajaran. Jadi, bermakna bahagian ini mewakili maklum balas dan rujukan, di mana menunjukkan unsur penilaian bagi guru menilai kefahaman murid melalui respon dan latihan, serta murid boleh memberikan
maklum balas terhadap aktiviti yang dijalankan. Jadi seperti mana kita lihat daripada paparan ini, saya sendiri telah menyediakan ruangan khas yang telah saya embedkan untuk ruangan memberikan maklum balas, komen dan sebarang pertanyaan lanjut yang disediakan melalui Padlet. Jadi itu saja. Jadi dengan terpaparnya muka surat terakhir dalam slide ini, jadi itu sahajalah daripada saya. Sekian, terima kasih. Sehingga jumpa lagi. Bye bye. Jadi dengan terpaparnya muka surat